Jenazah pendaki Malaysia Reni Abdul Ghani yang maut selepas terjatuh di laluan toren Gunung Rinjani, Pulau Lombok, Indonesia tengah hari semalam sudah berjaya dibawa keluar dari lokasi kejadian petang tadi. Perkembangan itu dimaklumkan adik mangsa yang mahu dikenali sebagai Yana. Yana yang dihubungi memberitahu jenazah abangnya dibawa keluar sekitar 4:12 minit petang. Setakat ini, jasadnya berada di pintu gerbang Torian dan perjalanan selama 3 jam ke hospital bagi urusan selanjutnya. Pihak keluarga akan berurusan dengan kedutaan bagi membawa pulang jenazah ke tanah air. Terdahulu, operasi mencari dan menyelamat dilakukan pelbagai agensi melibatkan anggota penyelamat Lombok Timur, Indonesia. Urusan membawa keluar jenazah mengambil masa kerana helikopter tidak dapat dibawa turun ke lokasi mangsa terjatuh. Sementara itu, adik ipar mangsa, pelakon Rizman Huzaimi berkata, anggota penyelamat ke lokasi itu pagi tadi bagi membawa keluar mayat mangsa. Sebab perjalanan diorang jauh kan. Jadi sebab diorang tak boleh bawa keluar pakai helikopter, so diorang buat secara manual lah. So manual tu diorang kena pikul lah. Semalam, mangsa dilaporkan terjatuh ke jurang sedalam 100 meter semasa pendakian di kawasan Bayu Urip. Kejadian dilaporkan jam 1 tengah hari waktu Malaysia. Trek laluan torian Gunung Rinjani antara paling mencabar berbanding laluan Sembalun dan Senaru. Allahyarham Reni, 57 tahun, memulakan pendakian melalui laluan Sembalun pada 1 Mei lalu bersama kumpulan seramai 23 orang.